So hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak pergi PBAKL, Pesta Buku. So let's go. Terima kasih semua kerana berada bersama kami dalam lepas buku untuk selangkah ke hadapan tangan berkati kembali menghadapi 2019. Ini ada muka-muka muka-muka yang keluar bekerja tak kala kita semua di kuarantin. Saya rasa bukan dulu untuk mereka semua sekali lagi kita buka kita juga orang ini juga orang berkenal lainnya semua berada di hadapan. Okay guys, ni adalah buku yang Is beli masa PBAKL. So yang ni dah hari keberapa baru Is nak unboxing. Sebab tak sempat. So inilah buku yang Is beli. Hampir jugalah 200 jugalah. So ni Is dapat beg daripada Tabiah Sentap. So jomlah kita unboxing. Ada buku apa So yang pertama ada So yang pertama kita ada ni, Tuhan Tak Pernah Pergi daripada Idi Ramli. Okay, yang pertama. So, kita minta lah sekali sign dia. Okay, sign dia. Okay, yang pertama. Yang kedua kita beli okay. Yang kedua kita beli ni, Surat Cinta dari Tuhan. Terlupa nak minta sign. Okay, ni buku daripada Ustaz Adi Roslan, Surat Cinta untuk Tuhan. Dan ni paling banyak Is beli lah. Okay, Is keluarkan terus lah tiga ni. Ni Is dapat beg dia. Lepas tu yang ketiga Is beli Di Antara Berjuta Engkaulah Yang Jelita. Ni daripada Ali Mohan. So Is pun dapat tanda tangan juga. Kat sini dia ada tulis, moga jadi bidadari syurga. Okay, kat sini dia tulis Ali Mohan punya. So yang
4. Mangkat, yang novel baru keluar daripada Danik Mohai juga. Is pun ada dapat tanda tangan dia dan ada tulisan juga, moga terus kekal positif. Mangkat. Okey. Yang baru keluar tu. Ni pun buku baru juga. Tapi mana Is punya surat tu? Sekejap lagi. So yang ni yang terakhir Is beli. Aku juga punya hati. Ya, kita semua punya hati. Daripada Danik Mohai juga. Pun dapat tanda tangan juga. So ada tulis biar luka diubati waktu. Okay. So Is dapat ni juga. Ada ni juga. So apa yang ada? Yang ni Malik. Ni Dahlia. Ni Jamaya. Okay. Ni Farah. Dan terakhir Imran. So mana Is punya lagi satu? Oh, jap. So yang ni untuk aku punya hati. Okay. Jap, ada lagi satu. Yang tu yang kalau beli buku Mangkat akan dapat benda tu. Sekejap mana? Oh, okay. This one. So mungkin Is ni dia buat sendiri tau. Nampak logo dia. Ni logo dia buat sendiri tau. Senang tau nak buat. Nak kena cairkan dia punya bahan. Lepas tu nak kena chop ni, tempah ni. So mungkin Is akan buka. Sayang nak buka. Kalau Is buka pun Is akan ikut potong je atas ni. Okay. So itu saja yang Is beli masa terang ni. So itu saja yang Is beli. Ni untuk Mangkat. So itu sahaja yang Is beli. Sambung video. Yes. So kita nak balik hari ni. Hari kedua. Okay. So jumpalah PBXL tahun 2020. Bye bye. Thank you for watching. Jangan lupa like.